Dalam episod lepas, kami telah meneroka keindahan dunia di bawah laut. Kali ini, kami akan tinggalkan lautan dan singgah ke sebuah kafe yang penuh dengan rasa dan juga sedikit magic. Dari situ, perjalanan kami diteruskan menuju ke destinasi terakhir. Kami semakin jauh, semakin tinggi dan semakin sejuk. Kabus mula menyapa, suasana mula berubah. Tapi ke mana agaknya perjalanan ini membawa kami? Jom saksikan dalam episod kali ini. Lepas kita ini morning hari last sebelum check out. Hari semalam rasa pulau ni macam private untuk kita orang. Pagi ni macam dah ramai orang. Semalam makan kat kafe untuk breakfast, kita orang berdua je. Hari ni ramai. So kita ambil rasa angin pantai kejap. Sekejap lagi nak bersiap dah. 4 minit. Okay, hari ni kita dah nak balik. Tapi kita jalan-jalan dulu dekat sini. Check chocolate ke apa-apa yang patut makan-makan dulu. Oh, ada bank. Okay, baru lepas hantar motor tadi. Kita misi mencari coklat. Ini coklat ya? Coklat oleh-oleh. Ini kedai. Tak ada banyak-banyak kedai. Dia dalam kota macam banyak. Ini dari banyak jenis. Sini apa? Expired juga, dah nak expired. Ini meleleh. Ini bukan Mona Lisa. Ini Raymond Lisa. Kita lepak sini lah. Sini sejuk, boleh minum kopi. Sementara tunggu nak naik ferry balik. Ni dekat Culture Island Cafe, Pulau Pangku. Kita nak balik, nak naik ferry, perlu tengah menunggu. Lagi 20 minit.
Dah naik ferry nak balik. Tahu dia, dia tak semua lagi. Lagi hidup sikit. Alhamdulillah telah selamat sampai dekat Jetty Marina. Sekejap kita nak OOTD sekejap. Ni dekat-dekat yang ada kat kawasan sini ni. Ada tangga yang tinggi tu. Sekarang dah pukul dekat 2.30 dah. Dah selesai perjalanan kita dekat Pulau Pangkor. 3 hari 2 malam. Ramai lagi orang nak pergi Bangkok. Hari ni hari Sabtu. Ni semua nak Bangkok kat sana tadi. Lagi ramai. Menuju puncak Gemilang Cahaya. Dari Jetty Marina, kami meneruskan perjalanan kami ke Ipoh. Tapi kami singgah dulu di Lumut untuk mencari oleh-oleh. Kata Pangkor dengan Lumut berpisah tiada. So kita datang sini nak cari hasil laut. Sotong-sotong kering ke sate-sate ikan. Nak beli kat pulau susah nak bawa sebab beg dah penuh. Dekat Marina tadi tak ada. So ni dia. Kita datang sini nak beli oleh-oleh buat tangan. Bawa balik faham. Okay, ni dah dapat dia sate ikan. Nak cari apa lagi? Sotong kering. Okay. Okey lah. Nyopin dulu. Kita orang kat Ipoh. Tak balik lagi. Kita nak pergi dinner. Nak makan apa? Tortellini. Saya ni nak makan tortellini pula. Okay. Kat bawah. Dah siap dinner. Kita nak dijanjikan pula ke? Gerbang malam. Kita dekat gerbang malam Ipoh. Boleh tu? Layak. Oh, maknanya dia dah lagu rock hero. Oh, faham. Dia ada asal macam CD tapi modern kan, dia pendrive lah. Pasang dalam kereta pun okey ni. Kereta kan dah ada pendrive punya ni, USB. Ni ada. Adik saya apa sorge. Lagu dia tekan saya. Berminat boleh datang sini beli. Oh tak nak. Kita kan kadang-kadang tak ada line. Nak cari satu, beli satu nak. Boleh? Awak nak beli lagu apa? Tengok ni bobo dengan kita. Iklim Sting. Okay. Syair Sting. Ada rock jiwang ni. Ada siapa ni? Aduh. Nah, kita boleh test dengan lagu-lagu dia. Wah, ini jam.
Boleh juga. Kita tiba-tiba sampai dekat Kinta River Walk. Cuba memanfaatkan masa yang ada bersama-sama. Okey. Saya nak menang okey boleh balik dah. Dia menang tu nak balik. Dah menang 2 game Best of 3. Tapi kau berdarah. Rasanya sudah tak kuasa lagi. Saya rasa mantan. Dirilah yang silih berganti hidup bersama. Bayangkan saja indah hanyalah kabar, bukan yang sebenar. Dari zaman bermula hingga ke akhirnya, ku mengerti siapa ku tanpamu di sisi. Tak apa guna posisi dan juga posisi. Sementara ini cuma hanya puisi, nukilan tulisan dan bisikan isi hati, mencari ketenangan, menjiwai peranan, menemati pesanan, menjadi juga saranan. Alhamdulillah atas kurniaan rezeki, moga tidak luka dalam perjalanan ini. Ulti yomi misarona, ayyana ba'idul karona. Kita orang dekat Ipoh lagi. Nak pergi brunch. Baru lepas check out daripada hotel tadi. So ini last day kita nak jalan-jalan. Sebelum balik kita malu. Ramai je. Tunggu turn ke? Tu nampak kita nak brunch. Yang ni boleh pergi saja. Abang nak apa? Udang, ada lychee lah. Try tu. Oh, ada lychee dalamnya. Boleh tak biskut udang kak yang paling special di abad ni? Ada satu. Thank you. Ini macam mana satu ni? Satu. Kak ni best seller kak. Boleh. Salah satu kan. Thank you kak. Kak yang saya hormati. Satu kan? Ayam nak ayam. Ni ada terima ayam. Makanan dekat mana dia? Saya buat kita orang bawa. Bawa je. Oh, Kalau dalam tu tambahan saja. yang mana ya? Tambahan saja. Oh. Mana ada air? Air saja. Oh, makanan Ni kira ni yang menu lah. Oh, akan datang tunjuk-tunjuk macam ni je. Itu pun kita bawa. okey. Kena tunggu datang lah. Okey, faham. Kalau makanan tambahan dalam ni boleh order. Ini tambahan je kita order. Okey. Ni nak lobak goreng. Kan tambah kat. Ni goreng-goreng. Ada yang hitam juga. Yang mana? Ini. Ini dia udang ayam kucai. Ini itik salai, sotong bol. Itik salai. Dia sedap. Dia kulit dia jitik. Boleh itik salai. Yang itu dalamnya ada apa? Yang mana?
Ini yang bulat. Dia ini. Ini ada pandan. Ini apa? Ni keladi ayam. Ada barbecue chicken. Jadi macam Servis dia laju kan. bang mana apa? Nak dulu makan yang ni dulu. Okey. Dia memang dah cepat. Nak rasa yang ni dengan ini. Ya. Yang ni dengan ini. Apple si apa dengan apple tu. Satu-satu. Ini pun memang macam lychee. Sebab dia datang yang dah siap. Kita je nak makan. Ni air dah sampai. So korang tak payah nak order, lepas tu tunggu-tunggu. Pendatang dia datang kat meja, korang pilih dia. Kita dah siap brunch dekat Canning Dim Sum. Lepas tu kita nak pergi mana? Pergi cafe Harry Potter dekat area Plan P. Jom. Kita dah sampai dekat area Plan B. Dia nak cari parking. Cuaca panas. Kita nak cari kopi. Nak tahu tak kopi apa? Jom ikut kita orang. Nak cari tempat dia macam tersorok sikit. Jom mesti mencari tempat magical. Dalam ni ke? Masuk. Banyak. Diagonally. Yang spooky strawberry frappe ni apa? Dia ada susu ke? Strawberry, dia masih manis lah. Oh. Yang refreshing yang mana? Nak yang apple lah?
Bayar. So batik ni Kita dah pergi tempat magical Harry Potter Cafe. So kita tahu lagi next tu kereta kita. Kalau next nak pergi mana? so kereta je bagi sejuk ni. Ni kedai gadget. Perjalanan diteruskan ke lokasi terakhir kami. Sebelum pulang ke rumah, masih ada satu destinasi terakhir untuk melengkapkan perjalanan kali ini. Dan tiba-tiba Enggak ada nama. Ha? Dia macam Wah. pergi sandwich ni. Ha? Dia suka buat sandwich. tiba-tiba kita orang sampai sini. Bukan sini. Asalnya bukan kat sini. Dia kat bawah. Tempat sejuk. Betul lah saya tak tahu. Kita kena keluar. Ha? Kita kena keluar daripada Tempat parking tu. entah lah. Kita tengok. Ada tempat apa? Ada benda? Okay, kita dah sampai dekat tempat nak dituju. Kita pun tak tahu mana kita tuju. Kita orang jalan je, memanfaatkan masa yang ada lagi. Ada bunga. Patutlah isteri saya nak kena bunga. Abang, teh. Dekat sini suhu dia 18 degree Celsius. Kita saja nak rasa sejuk. Okay, ni orang kata
last pit stop sebelum kita orang habiskan percutian kita orang. Macam kat ibu tadi, panas, sampai sini sejuk. Okay. Oh, jangan lupa untuk like, subscribe channel kita orang. Tak nampak, tak apalah. Okay. Dekat Resort World Genting Highland. Nampak belakang kita. Try lepak kat tempat sejuk dekat 18 degree. Ini tak ada kapus tadi. Lepak corner. Tak nak cuaca sejuk. Ha? Bodoh gini. Sejuk. Kan ada asap? Tak ada. Tadi mula sampai parking, woi kabut tebal. Nak naik sampai atas ni tadi tak nampak jalan. Wow. Terima kasih kerana bersama kami dari episod pertama hingga ke episod akhir. Terima kasih kerana sudi menonton dan menyokong perjalanan kami. Kalau anda suka video ini, jangan lupa like dan juga subscribe Dunim TV. Sokongan anda amat kami hargai. Jumpa lagi dalam perjalanan seterusnya.